Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Saya Nia Nur Aisyah, host anda pada hari ini. Sekarang ni kita berada di rumah terbuka Raya Serumpun bersama Orange Academy yang bertempatkan di PICC Putrajaya. Macam kita boleh nampak sekarang ni, suasana dekat sini sangatlah happening. And kalau tengok dekat belakang saya ni, penuh dengan juadah-juadah yang sedap. Yang mana kita ada lebih daripada 30 juadah menarik. Kita ada kambing goreng, kita ada sate, kita ada cendol, kita ada rendang Minang dan macam-macam lagi lah. Okey, jom kita singgah sekejap borak-borak bersama tetamu yang ada. Sambil tu, tim Orange ada nak bagi duit raya sikit tau. Kat sini saya ada nak tanya beberapa soalan. Untuk soalan pertama, apakah pendapat Tuan Azli untuk suasana dan penganjuran majlis terbuka pada hari ini? Suasana saya rasa yang kali ni macam meriah jugalah di sini. Sebab susunan makanan dia, tempat tetamu datang semua kan. Saya rasa okey lah. Setelah saya masuk saja sebenarnya saya dah agak kagum. Sebab sini pemandangan sangat cantik, location yang sangat strategik. Bukan saja boleh menambah selera saya untuk makan, saya rasa excited lah. Okey, pendapat saya majlis dengan penganjuran tempat dekat PICC ni sesuai lah. Sebab dia pemandangan yang cantik. Lepas tu dengan kehadiran tetamu memang meriah lah. Senang untuk kita ni lah mengambil makanan dengan suasana yang tempat yang menarik macam ni lah. Alhamdulillah, yang untuk majlis hari ni memang meriah. Sebab yang pertama sebab kita dapat berkumpul dengan kawan-kawan, walaupun ada yang terkenal kan, tapi kebanyakannya kenal lah. Sebab grup badminton, orang tangkis semua ada dekat sini. Jadi macam memang best. Ya, makanan yang pelbagai dan sedap, dan juga pemilihan tempat yang saya rasa sangat baiklah. Sebab kita ada viewing deck kan, kita dapat sambil-sambil makan tu dapat melihat kepada view Putrajaya lah. Pendapat saya memang sangat baguslah untuk mengeratkan lagi silaturahim antara kita sama kita. Apakah menu favourite puan di majlis rumah terbuka Orange ni? Kambing golek. Ini menu favourite saya yang paling saya suka is of course lah kambing golek. Masuk-masuk tadi terus ambil kambing golek dulu. Memang power gila lah kambing golek. Menu first yang kami rasa. Saya masuk saja di ruang makan ni, first kali saya pergi cari kambing dulu. Pastinya kambing golek tadi itulah. Yang tu memang sedap sangat lah yang tu. Biasanya menu favourite saya rendang, nasi impik, dan air cendol. Okay, kita move to the soalan orang tangkis lah. Tuan dah bersedia ke untuk berentak di Double Trouble 3 Amateur pada hari Sabtu ni? InsyaAllah memang untuk preparation untuk game simulasi tu, Double Trouble 3 tu memang dah boleh katakan dah 99% lah untuk training simulasi itu. Buat masa ni memang dah bersedia dari segi fizikal dan mental. Setakat hari ni sudah ready lah. Persiapannya sudah buat training pun, ada buat training. Kira so far tengok luck lah. Kalau luck baik, alhamdulillah lah. Tuan ada kata-kata semangat tak untuk tim sendiri atau kata-kata pesanan untuk tim lawan? Untuk pesanan tim lawan, saya doakan kita dapat bermain dengan semangat kesukanan. Dan untuk pesanan tim saya, harap tim saya dapat berusaha dengan lebih bagus dan baik dan mencapai kemenangan, insyaAllah. Okey, bagi tim sendiri saya minta kerjasama antara pemain lah. InsyaAllah kerjasama yang erat dapat membantu untuk kemenangan lah. Lain-lain tim yang bertanding, perlawan ini satu persahabatan untuk semangat bersukan dan semangat
untuk bekerjasama dan saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Baiklah, itu saja sesi santai kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua tetamu yang sudi hadir dan memeriahkan lagi rumah terbuka Raya Serumpun bersama Orange Academy. Suasana hari ini memang luar biasa, penuh dengan gelak tawa, makan sedap-sedap, dan yang paling penting sekali kita dapat eratkan lagi hubungan sesama rakan sekerja, keluarga dan rakan niaga. Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh warga kerja Orange Academy dan semua yang terlibat bertungkus lumus menjayakan majlis ini. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada bos kami yang dikasihi atas segala sokongan, kepercayaan dan semangat yang diberikan kepada seluruh warga Orange Academy. Akhir kata, selamat menjamu selera, selamat Hari Raya, dan kita berjumpa lagi di acara yang akan datang, insya-Allah. Saya Nia Nur Aisyah, mohon diri, Assalamualaikum, selamat Hari Raya, mohon maaf zahir dan batin. Saya ucapkan selamat Hari Raya pada semua kawan-kawan saya, Orange Tangkis, Orange, dan juga semua sahabat-sahabat yang kenal saya. Selamat Hari Raya lah. Terima kasih banyak-banyak pihak Orange menjemput kami datang ke Jamuan Hari Raya ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua kenalan dan juga semua yang mengenali saya lah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan terima kasih untuk Abang Jamadi yang menjemput saya memeriahkan majlis beliau. Selamat Hari Raya kepada semua. Terima kasih kepada Orange kerana menjemput kami dengan makanan yang lazat dan juga pelbagai di tempat yang menarik, dan semoga rezeki Orange semakin tambah-tambah di masa akan datang. Selamat Hari Raya kepada tim Orange lah, dan terima kasih kerana menjemput kami daripada bahagian hal ehwal undang-undang. Selamat Hari Raya kepada semua, dan terima kasih kepada Orange. Selamat Hari Raya kepada tim-tim Orange, terutama Abang Adi kerana menjemput saya dan kawan-kawan yang bermain badminton. Dengan mengadakan majlis raya ini dapatlah kita berjumpa dalam kesibukan kerja masing-masing lah. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua, terutama kepada kawan-kawan Orange Tangkis, termasuk Big Boss Abang Adi. Terima kasih untuk semua yang momen yang kita ada, sehingga berjumpa lagi di tahun hadapan. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua geng-geng Orange Tangkis dan semua yang hadir pada majlis hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga duit raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Sudi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.